Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayahnya kita dipertemukan lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmat, membawa berkat, membawa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kepada kita. Okey. Pagi ni insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kita pada Suratul Baqarah juzuk yang kedua, bermula makra yang keempat kalau tak silap saya. Okey, sebelum tu tolong tap skrin dan juga tolong share dan juga tolong komen suara saya jelas ataupun tidak. Tolong komen suara saya jelas ataupun tidak. Tolong komen dulu. Jelas, alhamdulillah. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan mula pada muka surat yang ke-29. Yas'alunaka 'anil ahillah. Okey. Sebelum tu marilah sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah selesai kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan sebab Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita futuh kepada ilmu kita, memberi futuh kepada kehidupan kita, memberi futuh kepada ilmu kita, memberi futuh kepada keberkatan kepada diri kita dan sebagainya lah. Okey. Muka-muka surat yang ke-29.
bermula daripada ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua kepada yang bersama dengan kita, Puan Rusia Daud, Puan Normah Kadir, Echah, lepas tu Kuki Tata, Azman Hanim, Yusli, Diah Saad Alisha. Okey, ahlan semua. Okey, jom kita mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Okay. Kalimah waqtuluhum, jangan baca waqtuluhum, dia jadi berat. Sedangkan qalqalah sughra kita perlu lalu sahaja. Yang tebal keluar tebal, yang nipis keluar nipis. Waqtuluhum terus. Okey, jangan baca waqtuluhum berat. Tanda kita baca salah kita rasa tolak daripada dada ni dan kita tahan. Dan kita nak waqtuluhum lepas terus. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Hafiza. Okay, ahlan semua. Okay, jom kita sama-sama sambung muka surat yang ke-30. Okay, cuma tadi kita sebut waqtuluhum, qalqalah sughra. Lepas tu kadzalika jazaa'ul kafirin. Jaza. Jangan baca jaza, kadzalika jaza, tak dia. Kadzalika jaza, tengok mulut. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Tak ada angin, tak ada penolakan daripada lidah kita ni tolak ke depan, tidak ada. Mulut tak seringai. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Begitu juga kalimah al-kafirin, jangan baca al-kafirin, tak. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Al-kafirin, bukan al-kafirin, bukan. Okey. Seterusnya, فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Okey, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Huruf dha. Okey, hujung lidah mesti keluar sedikit. Lepas tu tengok harakahnya apa? Fathah. Dha, buka mulut.
كذلك جزاء فلا عدوان إلا على الظالمين. على الظا. Okey, ada lekuk tengah lidah. Ala zalimin. Ala zalimin. Kadzalika jazaa Fala udwana illa ala zalimin. Okey. Seterusnya. Asy-syahrul haramu bisyyahril harami wal hurumatu qisas. Okey, wal hurumatu qisas. Wal hurumatu qisas. Okey. Qisa, huruf sad fathah sa, buka mulut bersaja. Sa. Ada lekuk tengah lidah. Okey. Seterusnya. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Buka mulut. Bimithli ma'tada alaikum. Okey. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kaedah mudahnya. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Bagi huruf mim dan nun yang bertasydid ni kita baca gunnah. Dan baca gunnah maksudnya apa? Dengun. Dengun pula bila sebut gunnah qadarnya harakatain, 2 harakat lah. Okey, kena cukupkan. Wa'lamu annallaha. Okey, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Okey, barulah bacaan kita tu. Okey. Okey, sebab walaupun gunnah kesalahannya adalah khafi, walaupun mat tak cukup harakah kesalahannya khafi, tapi ia penanda aras kepada kemantapan bacaan kita. Sebab orang kita daripada awal lagi, daripada dulu lagi duk belajar hukum tajwidnya, belajar berkaitan dengan gunnah, mat, ikhfa, iqlab, apa semua ni. Jadi dia orang tahu. Jadi kita kena settlekan benda ni walaupun kesalahan kecil, sambil-sambil kita baiki berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang besar, berkaitan dengan makhraj, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan harakah. Banyak lagi berkaitan dengan ilmu bacaan saja, ilmu bacaan. Maksudnya kita berada pada level yang pertama. Kita sedang memperbaiki mutu bacaan kita. Hak kita kepada Al-Quran adalah pertamanya kita membacanya. Kita baca. Tak masuk faham lagi. Tak masuk amal lagi. Kita sedang membaca. Jadi kita nak memperbaiki bacaan kita seboleh-bolehnya, semantap yang boleh. Sebab itulah daripada dulu lagi sampai sekarang kita belajar. Okey. Seterusnya, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kita jumpa titik 3. Atas ila tahlukah pun ada, wa ahsinu pun ada. Panggil waqaf ta'anuq. Kita pilih salah satu. Okey, seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Relax. Tak perlu kita baca hatta yablughal hadyu mahillah. Tak. Mahillah. Ha hi hu ha. Ha hi hu ha. Ah. Okey, relax.
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. Tengok 10. تلك 10 كاملة. Jangan baca tilka 10. Tilka 10 tak. تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. Okey. Seterusnya, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Okey, seterusnya muka surat yang ke-31. Okey, tolong tap screen dan juga tolong share live kita pada pagi ni. Okey, tolong tap screen dan juga tolong share live kita pada pagi ni. Kalau ada soalan boleh terus tanya, tak apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ayat watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ni kita kena ingat. Okey. Pesanan ni untuk diri kita semua. Untuk saya dan juga untuk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang kita nak perginya adalah tempat yang jauh. Nak perginya adalah tempat yang jauh. Negeri yang abadi. Transit saja kita tak tahu berapa lama. Tengok orang yang pertama mati dulu sampai ke hari ni berapa juta tahun tak tahu. Berapa ribu tahun kita tak tahu. Sebabnya kita akan transit di alam barzakh. Dan orang yang mati hari ni pun dia tak tahu berapa lama lagi dia akan duduk di situ. Menunggu hari yang kekal abadi, menunggu hari yang pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi watazawwadu, Allah sebut berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada manfaat sikit pun, malun harta benda yang banyak, wala banun ataupun anak pinak yang ramai, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang tenang, dengan hati yang tidak ada masalah, ataupun kita boleh kata berbekal dengan bekalan takwa yang dia persiapkan di dunia ini. Okey, seterusnya wattaquni ya ulil albab, selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Okey, laisa alaikum, hati-hati. Laisa alaikum, jangan laisa sa'a. Kena buka mulut. Barulah kita tak jadikan huruf sin tadi melanggar huruf ain. Laisa alaikum, relax macam tu je. Buka mulut. Laisa عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Okey, selesai satu makra', kita akan pindah makra' yang berikutnya. Ahlan. Jom kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Bagaimana kita waqaf pada kalimah an-naslu? An-nasla. An-nasl. 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 Nasl. An-nasl. Jangan baca an-nasl, jangan.
Okey, lalu di sin keluar di lam. An-nasr. Sin pun dia tidak ada hams yang banyak, rakhawah yang banyak. Terus an-nasr. Seterusnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم sama بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Jangan baca fa'lamu annallaha ali ha'a tak ha'a. Okey, sekali lagi. Satu-satu buka mulut, dua-dua. Ha dengan a. فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر habis وإلى الله ترجع الأمور Okey, seterusnya سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Okay. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Okey, muka surat yang ke-34. Okey, ahlan Ustaz Nabil pun ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Okay, Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, selesai kita baca hari ini sehingga muka surat yang ke-34
ayat yang ke-218. Okey, insya-Allah esok kita akan sambung ayat yang ke-219. Okey, ahlan. Kalau terima kasih sama-sama. Kalau sama-sama. Kalau ada apa-apa perbincangan, ada soalan yang nak ditanya, boleh. Sebelum kita end live kita pada pagi ni, saya sengaja hari ni awalkan sikit. Aku takut ada soalan. Yang keduanya, sama-sama. Sama-sama. Okay, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita berhenti di sini. فَمَا كَانَ خَيْرًا فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا كَانَ شَرًّا وَضَعْفًا فَهُوَ مِنْ قِلَّةِ عِلْمِي وَضَعْفِ نَفْسِي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehingga berjumpa lagi pada esok pagi sama-sama. Dan terima kasih yang sudi bersama daripada awal sampai akhir. Terima kasih yang tap screen. Terima kasih yang sudi share live kita pada pagi ni. Terima kasih juga kepada yang sudi singgah walaupun sekejap. Okey, moga-moga ada bahagian masing-masing, ada pahala masing-masing. Jazakumullahu khairan kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.